Assalamualaikum Tuan. Saya dari pihak Embas TV mengucapkan tahniahlah atas pelantikan Tuan sebagai ahli majlis yang baru di Majlis Bandaraya Alor. Boleh kongsikan perancangan Tuan pada tahun ini berkaitan kebersihan yang memberi kesan ke sungai kita? Untuk tahun ni kita memang dah ada buat perancangan untuk kerja-kerja mencuci sungai, dan juga kita ada juga perancangan dari segi kecemasan sutur-sutur yang rosak akibat banjir lah. So yang ni kita akan buat dalam tahun ni lah. So untuk dari segi mengatasi kebersihan tu, yang ni adalah macam isu kebersihan ni adalah isu bersama lah. Maknanya bukan saja pihak JPS, maknanya di pihak majlis dan juga di pihak orang awam juga kita kena bekerjasama untuk sama-sama lah membasmi lah isu-isu cemaran ni lah. Kalau kata dari segi JPS, kita memang ada kerja-kerja rutin lah untuk kerja cuci sungai ni, dan dalam masa yang sama itu adalah kerja-kerja pemulihan. Tapi kita lebih mementingkan kerja-kerja pencegahan, di mana kalau benda ni kita boleh kontrol di sos, maknanya kita akan bekerjasama dengan Embas untuk dapat satu solution lah supaya kita dapat membasmi isu-isu yang berkaitan dengan kebersihan yang akhirnya masuk ke dalam sungai, dan kita khawatir kalau kata ada kawasan-kawasan yang tersumbat menyebabkan banjir kilat. So yang kita concern adalah menyebabkan banjir lah.